Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita di lokasi Kampung Lebak, Temerloh untuk mencari air bawah tanah untuk siraman durian Suluh. Ada pokok durian. Okey, sampai ke belakang tu. Okey. So kita dah sampai di lokasi Kampung Lebak. Kita akan buat scan water ataupun detector water, detector underground water. Kita pakai guna kaedah international, iaitu Dongxing Road. Yang ni Dongxing Road ni tidak ada bateri bateri tak ada, kuasa elektrik semua tak ada. Ni besi tembaga je. Okey, ni nama Dongxing Road lah, yang popular di luar negara. Seluruh dunia memakai Dongxing Road. Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Australia semua pakai Dongxing Road. Okey, cara dan kaedah dia kita tengok macam mana di mana air berada di bawah tanah. Besi tembaga ini bersilang Okey, kita tengok. Okey, tergustan dia terbuka. Dia ke depan, dia bersilang Okey. Okey. Satu, kita try 4 penjuru 2. Okey. Besi ni bersilang 3. Okey. Dia bersilang dan last sekali 4 penjuru adalah okey, dia bersilang. Okey. Di sini lokasi yang menunjukkan Dongxing Road, menunjukkan di sini adalah ada mata air So ini kita punya equipment dulu. Ini kita punya equipment, kompresor dan mesin kita dah get ready. Okey. Ladang ni pun boleh tengok sendiri Okey. Itu dah sahaja daripada saya, Encik Fadil. Jika kalian berminat dengan air bawah tanah untuk tanaman ataupun kediaman ataupun projek yang memerlukan air, air kecil ke air besar ke tak ada masalah, insya-Allah kita usahakan untuk mendapatkan air bawah tanah secara percuma sampai bila-bila. Maklumlah kalau nak bayar bil air begitu tinggi bayaran kalau 10 hektar tanam durian. Kemungkinan boleh katakan 100,000 sebulan. 10 bulan dah 10,000. Kalau 20 bulan dah 20,000. So air bawah tanah ni adalah alternatif air yang sekali saja bayar, kemudian penjimatan ketara lah seumur hidup. Bulan-bulan free of charge, cuma bayar bil elektrik saja. Kita boleh guna solar, elektrik ataupun pam atas, semua kita boleh buat, insya-Allah. Okey, jika anda berminat hubungi Encik Fadil di talian 013-779-6164. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.